Kat rumah dia bersih, rumah yang sangat cantik, besar, mewah. Tong sampah pun jauh. Still ada ulat sampah yang penuh dekat kawasan rumah dia. Dalam rumah ke dalam kat rumah. dalam rumah? Kalau korang tengah cari tudung dengan pilihan warna yang super banyak, Tulin ada lebih 250 pilihan warna tudung bawal. Semua koleksi eksklusif boleh dapatkan terus di butik Tulin Bangi Central. Nak lagi mudah? Klik je beg kuning atau link dekat bio untuk terus purchase. Stok terhad, cepat sebelum warna favourite korang habis. Jom serikan hari korang dengan koleksi tudung dari Tulin. Kalau contohlah, biasa saya dengar lalat. Kata ini adalah spy kepada CCTV lah. CCTV lah kita kata. Ada tak binatang-binatang yang berkait dengan sihir? Okey, lalat ni kita anggap dia macam CCTV. Okey, saya pun kadang-kadang saya buat rawatan, pesakit saya datang, lalat tu akan ikut dia. Lalat tu macam mana? Lalat tu biasa dia tak ada datang banyak-banyak. Dia macam langau ke macam mana lalat? Dia kadang-kadang lalat kita tengok macam lalat tu dia berbeza dengan lalat biasa. Kadang-kadang dia besar sikit. Tapi dia kadang-kadang dia datang seekor saja. Dia ikut orang tu. Kemana orang tu pergi. Kadang-kadang sampai pesakit saya, dia rasa tak selesa. Kat pejabat, benda tu ikut dia. Kan orang tengok kenapa ada lalat kat dia ni. bukan seekor. busuk pun kan? Bukan. Tapi mesti benda tu stay ada. Selain lalat, Ustazah? Pelesik pun boleh. Pelesik ni Yang selalu ada hijau dekat. tu Ya betul. Dia akan duduk kat kawasan rumah kita kadang-kadang. Kadang-kadang pengalaman saya lah pernah pelesik ni datang banyak-banyak, penuh dalam kawasan tu. Rupanya ada sesuatu benda yang baru hantar. Maksudnya ada sihir yang baru sampai. Kadang-kadang ada juga ulat-ulat sampah yang besar yang tak pernah jumpa. Ada juga pesakit saya lalui pengalaman tu. Kat rumah dia bersih, rumah yang sangat cantik, besar, mewah. Tong sampah pun jauh daripada pintu masuk ke apa. Tapi ada ulat sampah yang penuh dekat kawasan rumah dia. Dalam rumah ke dalam kat rumah. dalam rumah? Kadang-kadang katak yang sangat besar dia boleh jumpa. Lebih besar pada katak biasa? Ya. Tiba-tiba ada. Kadang-kadang tiba-tiba ada dalam bilik. Tiba-tiba ada kat tepi rumah, dia cakap. Tapi bila datang petanda-petanda macam tu, tiba-tiba dia akan nampak satu lembaga lah kat rumah. Tiba-tiba dia nampak macam hantu raya. Benda badan besar, berbulu macam tu dan sebagainya. Depan mata, bukan dalam mimpi.